pinggang adalah disebabkan oleh penyakit kencing manis. Actually 60 ke 70%. Apa antara punca yang boleh menyebabkan penyakit buah pinggang ni? Kena ikut gaya terkini kehidupan lah sama moden ni. Betul. Okey. Di Malaysia, penyebab utama kegagalan buah pinggang atau kerosakan buah pinggang adalah disebabkan oleh penyakit kencing manis. Actually 60 ke 70%. 60 ke 70%? Kencing manis penyumbang utama. Ya, penyumbang utama. So, diikuti dengan penyakit darah tinggi dan lain-lain seperti penyakit keturunan, radang, buah pinggang seperti penyakit SLE dan penyakit batu karang dan juga kita makin nampak inilah obesiti juga merupakan salah satu daripada punca kerosakan buah pinggang. Saya tengok dalam banyak-banyak ni antara faktor risiko ni kan. Okey, penuaan tu kalau maksudnya dalam usia berapa yang berisiko tinggi boleh untuk penyakit buah pinggang ni? Selalunya umur lebih pada 60 lah. So dia ada risiko untuk penyakit buah pinggang. Dan yang kalau kita ada penyakit jantung juga, so dia pun ada risiko untuk penyakit buah pinggang lah.